Assalamualaikum, jumpa lagi. Hari ini saya berada di bawah pokok durian Belanda. Ni durian Belanda ni saya dah petik ni. Saya dah petik satu ni, masak dah lembek dah. Ni saya dah belah dah. Ni saya dah cak. Okey. Ni belum masak lagi. Ni pokok durian Belanda, kat atas ada 3-4 biji. Okey. Ni saya cuba makan manis ni. Bismillah. Manis. Okey. Jom tanam. Banyak khasiat durian Belanda, banyak khasiat untuk kesihatan untuk mengubat kanser dan sebagainya Okey, boleh tanam. Sedap, manis. Manis masam Okey, baguslah untuk kencing manis. Sesuai sangatlah makan sebab dia tak berapa manis betul-betul. Okey, itu saja kongsian pokok durian Belanda. Itu ada sebiji lagi. Ni kecil, ni kecil. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.